Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Kita pada hari ini berada di JPN Putrajaya bagi menghantar satu surat rayuan daftar lewat kad pengenalan anak guam kita pada hari ini. Pada 10 Jun 2026 yang lepas, saya sendiri selaku panel peguam telah menghantar satu surat rayuan kepada JPN Negeri Selangor, tetapi malangnya telah ditolak, tidak dapat diterima kerana kita telah dimaklumkan bahawasanya permohonan ini telah pun diambil perhatian oleh pihak JPN Putrajaya. Jadi pada hari ini kita berada di sini untuk menghantar satu memorandum ataupun satu surat permohonan rayuan semula lah kepada pihak JPN Putrajaya untuk mempertimbangkan semula permohonan daftar lewat kad pengenalan kedua-dua anak kandung Puan Siti pada hari ini. Okey, Puan Siti ini merupakan seorang ibu warga negara Malaysia dan mempunyai 2 orang anak yang lahir di Malaysia yang mempunyai sijil lahir Malaysia. Tetapi pada tahun 2004, anak-anak ini mereka telah dibawa lari ke Indonesia oleh ayah kandung mereka tanpa sebarang dokumen asal daripada Malaysia, iaitu sijil lahir. Jadi sewaktu di Indonesia, mereka tinggal dengan datuk dan nenek mereka selama berpuluh tahun. Tahun 2023 pula, mereka telah kembali ke Malaysia menggunakan satu pasport Indonesia. Jadi sewaktu mereka kembali ke Malaysia, ibu kandung Puan Siti telah menguruskan dokumen-dokumen untuk daftar lewat IC, kad pengenalan. Tetapi telah ditolak disebabkan oleh ada percanggahan maklumat pada pasport dan juga surat beranak mereka. Jadinya mereka telah disarankan untuk membuat satu pembetulan pada pasport, maklumat pada pasport yang tertera kerana ada percanggahan maklumat seperti ejaan nama dan juga tarikh lahir. Tapi suka untuk saya tegaskan di sini bahawa pasport yang telah dibuat itu adalah berdasarkan satu dokumen kartu keluarga di Indonesia yang mana kartu keluarga ini dipercayai dibuat secara verbal ataupun secara lisan. Sebabnya mereka telah ditinggalkan oleh ayah mereka kepada datuk dan nenek sahaja. Jadi mungkin datuk dan nenek ni tidak memahami lah ataupun tidak tahu bila dilahirkan ataupun beberapa maklumat yang penting lah. Anak saya 2 orang ni, bapak dia bawa lari masa umur dia yang nombor 2 1 tahun. Yang nombor 1 umur dia 5 tahun. Saya sudah menguruskan IC daripada tahun 2003. Lepas tu permohonan saya ditolak oleh JPN sebab maklumat pasport dengan maklumat surat beranak tak sama. Bukti-bukti yang JPN nak sudah buat semua, termasuk DNA test. Harapan saya semoga JPN mempermudahlah urusan saya dengan anak saya 2 orang ni untuk mendapatkan IC. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak JPN yang telah berbesar hati menerima kedatangan kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Sarina yang telah hadir untuk menerima memorandum daripada kita pada hari ini.